Malu sangat. Kita dah umur 21 tahun tapi dah ada simpanan ke? Yang dah bekerja bertahun-tahun, gaji puluh-puluh ribu tu, berapa je simpanan yang ada? Tapi beliau ni baru 21 tahun, dah berjaya kumpul 160 gram emas. Hari ni nilai emas tu dah cecah lebih daripada RM78,000. Terbukti kejayaan simpanan bukan sebab berapa lama kita kerja. Bukan sebab gaji besar, tapi sebab kesedaran, tindakan dan juga ilmu. Tanpa kesedaran, tak ada tindakan. Tindakan tanpa ilmu pun tiada hasilnya. Boleh jadi dulu dia beli emas, lepas tu dia jual. Atau tunggu harga rendah yang tak turun-turun. Tapi sekarang ni, dia konsisten menabung sampai capai target. Benda yang paling penting sekali dekat sini adalah tindakan. Bukan tunggu ada duit lebih baru nak bermula. Setkan 10% daripada pendapatan untuk emas. Tak perlu beli banyak terus. Boleh RM100 sebulan pun cukup. Boleh buat auto debit siap-siap. Tak sedar pun gram emas bertambah secara automatik. Kalau orang lain pun boleh mulakan dari awal, kita pun boleh. Tak kisah berapa usia ataupun pendapatan, yang penting mula dulu. Kalau nak saya bantu, komen dekat bawah ni. Ataupun terus je hubungi Aisyah. Klik link dekat bio. Nanti saya akan bantu anda untuk mula simpan emas hari ini. Bertindak sekarang, lambat tinggal.